Alright gang, Assalamualaikum. Hari ni 20 hari bulan 11 2025 11.38 pagi. Alright. So macam biasa, hari ni aku nampak ada satu setup yang mana EMA 150 di atas MA 50 di bawah. Alright. So dekat sini kita nampak ada satu kenaikan. Okay. And then dia buat kenaikan lagi, kemudian dia buat penurunan. Okay, penurunan ni agak signifikan, tapi dia tak berjaya lagi pecah kawasan open price pukul 10.30 tadi. Tapi saya nak masuk juga untuk sell, okay, dengan risiko sekian-sekian. Okay, saya try tunjuk dulu. Okay, so ini, okay, right. So ini adalah tempat yang saya target lah. Alright, entry price saya adalah 4170, SL 4185, TP 4140 dengan nisbah 1:2. Okay, SL 15 tick, TP 30 tick. So mari kita nantikan. A few moments later. Assalamualaikum gang. Okay, rentetan daripada trade pagi tadi, pada pukul entry pada pukul 11 tadi. Okay, entry ni sebenarnya dah kena TP pada pukul 2.30 tadi. Okay, aku baru buka pukul 5.30. So dia dah TP dah. Alright. So berapa tick? 30 tick, 10 tick 200.5, 20 tick 500, 30 tick 700.5. Alright, 700.5 in the bank. Alright gang, Assalamualaikum. Terima kasih.